Konsert minggu pertama Gegar Vaganza 2025 menampilkan persaingan antara 13 peserta dalam episod pembukaan yang menjadi pembuka tirai untuk musim ini. 13 penyanyi berpengalaman yang mengisi persaingan musim ke-12 ini terdiri daripada Datuk Eileen Kang, Rahmat Eka Matra, Koli, Nubhan, Mel Sakura, kumpulan Freshies yang dianggotai EG dan Shima, Krisya, Mark Adam serta Syahid atau nama popularnya Usop Wilcha selaku peserta wildcard. Manakala Indonesia pula diwakili oleh bintang-bintang terkemuka seperti Shay, kumpulan mendua yang dianggotai Punky, Sasha dan Diana serta Ruri Republic. Tidak ketinggalan juga adalah penyanyi Iskandar Ismail yang datang dari negara Singapura. Barisan juri tetap yang melaksanakan tugasan sebagai pengkritik untuk edisi ini dibarisi oleh wajah-wajah yang sama sebagaimana musim lalu, iaitu mereka yang dimasukkan itu ialah pengarah muzik Datuk Ramli MS, bintang legenda Indonesia Hetty Koens Endang dan guru vokal Datuk Syafina Slamat. Pasangan Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad memegang mandat sebagai pengacara pentas utama yang mengemudikan kesemua 12 minggu episod rancangan. Musim ke-12 program yang disiarkan di saluran Astro Ria ini menghangatkan MBSA Shah Alam sebagai tayangan siaran langsung yang dijadualkan pada setiap hari Ahad pukul 9 malam mulai 2 November 2025. Program ini turut memenuhi ruang digital di aplikasi Astro Go, Suka dan On Demand di Astro Box selaku platform dalam talian rasmi bagi membawakan pengalaman tontonan yang lebih fleksibel kepada penonton.